Assalamualaikum. Okey, kat sini saya nak ajar secara ringkas lah ya untuk cikgu-cikgu Lil Banat. Okey, macam biasa untuk tugasan kita nak bagi pada pelajar. Okey, pertama sekali cikgu-cikgu kena buka D5 ya. D5 masing-masing lah. Okey, jadi ini adalah paparan saya, paparan D5 saya. Okey, bila dah buka macam ni, cikgu-cikgu klik masuk classroom ni ya. Klik masuk classroom. Kemudian okey, ni paparan saya, kelas saya lah ya. Okey, jadi saya memilih 2 Aisyah. Okey, untuk tugasan cikgu-cikgu klik classwork ya. Klik classwork. Okey. Okey, kemudian klik button create. Okey. Kat sini adalah jenis-jenis tugasan yang cikgu boleh bagilah. Assignment, quiz, question, material, use, post ya. Okey. Jadi kat sini asasnya kita boleh bagi, contohlah assignment kan. Assignment. Okey, contoh saya ajar subjek RBT. Okey, saya letak tajuk mechanical. Okey. Jadi kat bawah ni optional lah ya. Kalau saya akan bagi, maksudnya bagi budak faham. Okey. Jadi kalau macam tugasan tadi, kalau cikgu-cikgu nak tengok kat bawah ni ada cikgu-cikgu tengok kat bawah ni ada beberapa jenis tugasan. Okey, ada drive, ni maksudnya file yang kita simpan dekat drive. YouTube, create, practice set, ni cikgu study sendirilah ya. Okey, jadi contoh saya nak minta budak tengok YouTube ya. Lalu YouTube dia tak sampai habis, dia simple je ya. Okey, jadi saya letak arahan, fahamkan. Okey, fahamkan video. Okey, video yang diberi. Okey, kemudian saya short form lah. Kemudian jawab soalan. Kemudian jawab soalan. Okey, dan jangan lupa turn in ya. Okey, kat sini biasanya saya akan tulis lah jangan lupa turn in ya. Budak-budak selalu bila dia dah jawab tugasan dalam classwork tapi dia lupa turn in ya. Okey, jadi kat bawah ni macam mana kita nak bagi tugasan. Okey, saya pilih YouTube lah. YouTube. Okey, kalau YouTube ni mudah lah, semua dalam internet kan. Okey, jadi ni tajuk yang saya nak bagilah ya. Mechanical tingkatan 2. Okey, kemudian tekan enter ataupun button search ni lah ya. Okey, jadi saya pilih, okey, ni saya pilih sini lah. Okey, saya pilih. Okey, jadi nampak bila dah pilih dia paparan dia macam ni. Kemudian ask question. Jadi bila budak dah tengok video ni, kita buat soalan. Okey, jadi cikgu klik kat sini, add button sini. Okey, multiple choice, kita boleh check boxes ya, open ended ya. Kini budak type sendirilah. Ini saya memilih multiple choice. Okey, klik. Okey, dia akan keluarlah kat sini ya. Ni masa dia. Okey, masa kita letaklah dalam 0.05 contoh ya. Okey, kemudian kita tulislah soalan.
Okey, berapakah jenis mechanical dalam video di atas. Okey. Kemudian kita buat pilihan jawapan. Okey, buat pilihan jawapan. Kita letaklah 9, 8, 7. Okey, jadi kita decide jawapan sendirilah ya. Jadi bila budak klik jawapan, jawapan nombor, contohlah saya pilih nombor 8. Okey, 3 pilihan sahaja. Okey, kemudian yang lebihan soalan ni kita pangkahlah. Kemudian kita save and continue kat sinilah. Okey. Jadi berjayalah kita klik soalan ya. Okey, tadi yang masa tadi tu. Assalamualaikum dan selamat yang masa tadi tu masa budak jawab lah ya. Okey. Kemudian subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan kita attach attach sini. Reka Ya. bentuk mekanikal. Attach sini. Okey. Tadi yang bahagian sini kita dah selesai tulis lah ya. Okey. Yang belah sini, yang belah tepi ni, okey. Kita kena letak due date. Tak letak due date pun tak apa, tapi better letak due date lah ya. Okey. Kat sini saya letak 27 Mac. Okey, okey. Okey, kemudian okey, yang penting kat sini cikgu kena letak topik apa ya. Okey, contoh sini saya letak subjek RBT lah ya. Okey. Yang tu sahaja ya. Klik due date dan topik apa ya. Okey, kemudian okey, kat bawah ni cikgu tak payah usik apa-apalah ya. Sebab kat bawah tu dia tak ada kaitan, cuma okey, kat bawah ni bawah topik ni cikgu boleh letak ni lah, markah lah ya. Kalau macam saya ni 100 banyak sangat. Markah. Okey, saya letak 30 je kan. Okey, 30 markah penuh dia. Okey. Okey, selesai ya. Okey, jadi cikgu klik button assign kat sini ya. Assign penting. Okey, jadi sudah berjaya. Okey, tadi kita nak tahu kat mana tugasan kita tu dekat paparan classwork ni. Okey, kat bawah ni. Kita scroll, kalau macam saya ni RBT kat bawah sekali lah. Ya. Okey, okey. Kita pergi kat bawah sekali, nampak ni adalah tugasan saya ya. Okey, jadi inilah ya. Kalau ada apa ni, budak-budak dah jawab lah. Kalau budak-budak dah jawab, ni dia akan tunjukkan dekat ruangan turn in ya. Kalau seorang jawab, seorang satu lah dia tunjuk. Ni menunjukkan 29 murid, 2 Aisyah belum jawab lagi assign. Okey. Itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Semoga bermanfaat.